Bayangkan ini, anda baru sahaja mendarat di Jakarta. Pintu pesawat dibuka, udara tropika menyambut anda. Dan dalam masa beberapa minit sahaja anda sudah berada di dalam lapangan terbang yang sibuk dengan orang ramai dari seluruh dunia. Anda buka aplikasi pengangkutan di telefon, pilih destinasi ke pusat bandar. Dan tidak sampai 15 minit kemudian anda sudah berada di stesen MRT yang moden. Kereta api tiba tepat pada masanya. Dalam masa kurang 1 jam, anda sudah sampai ke tengah kota Jakarta dengan tambang yang sangat murah. Sekarang, bayangkan pula anda melakukan perjalanan yang sama di Kuala Lumpur. Bandar yang selama ini dianggap lebih maju, lebih tersusun dan lebih moden di rantau ini. Tetapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai orang mula bertanya satu soalan yang agak mengejutkan. Adakah Jakarta sebenarnya sudah mula mengatasi Kuala Lumpur dari segi infrastruktur dan pengangkutan awam? Ramai yang menyangka begitu, tetapi hakikat sebenarnya mungkin akan mengejutkan anda. Sebelum kita teruskan cerita ini, saya nak minta satu pertolongan kecil daripada anda. Seorang kawan saya pernah cakap sesuatu yang agak pedih. Dia kata, channel ini mungkin takkan pernah berkembang. Dia kata, orang tak berminat dengan cerita seperti ini. Katanya, saya takkan dapat ramai subscribers. Tetapi, saya percaya cerita seperti ini penting. Cerita tentang bandar kita, tentang kemajuan di rantau kita dan tentang bagaimana negara jiran saling belajar antara satu sama lain. Jadi, kalau anda rasa cerita ini patut didengar, tekan subscribe sekarang. Like video ini dan hidupkan notifikasi. Jom kita buktikan kepada dia bahawa cerita seperti ini memang layak dikongsi. Sekarang mari kita mulakan dengan satu fakta yang mungkin buat anda terdiam seketika. Pada tahun 2026, Jakarta telah membangunkan rangkaian pengangkutan awam yang berkembang dengan sangat cepat. Sistem MRT Jakarta yang mula dibuka pada tahun 2019 kini sudah menjadi salah satu tulang belakang pengangkutan di bandar tersebut. Laluan ini menghubungkan kawasan selatan Jakarta dengan pusat bandar dan terus berkembang ke kawasan lain melalui fasa-fasa pembangunan yang berterusan. Tambahkan pula dengan sistem LRT yang mula beroperasi untuk menyokong kawasan pinggir bandar serta jaringan komuter yang menghubungkan bandar satelit seperti Bekasi, Depok dan Tangerang. Hasilnya, jutaan orang kini boleh bergerak masuk dan keluar dari Jakarta setiap hari menggunakan pengangkutan awam. Sekarang kita bandingkan dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sebenarnya sudah lama mempunyai sistem pengangkutan awam moden. LRT, MRT, monorail dan KTM komuter sudah beroperasi sejak bertahun-tahun dahulu. MRT Kajang Line dan MRT Putrajaya Line pula merupakan projek mega yang sangat membanggakan bagi Malaysia. Tetapi, di sinilah muncul satu persoalan yang sering dibincangkan oleh pengguna, integration. Di Jakarta, semakin banyak sistem pengangkutan awam mula disatukan. Penumpang boleh berpindah dari MRT ke LRT, kemudian sambung ke bas Transjakarta tanpa perlu keluar jauh dari stesen. Di Kuala Lumpur pula, walaupun sistemnya luas, kadang-kadang pengalaman bertukar laluan boleh menjadi sedikit mencabar. Syah ada stesen yang memerlukan penumpang berjalan agak jauh, keluar bangunan atau menukar platform melalui laluan yang kurang jelas. Ini bukan bermakna sistem Kuala Lumpur tidak baik. Sebenarnya, ia masih antara yang terbaik di Asia Tenggara. Tetapi, apabila Jakarta mula memperbaiki integrasi sistem mereka dengan lebih agresif, perbandingan mula timbul. Sekarang, mari kita bercakap tentang satu sistem yang sering menjadi kebanggaan Jakarta. Transjakarta Bus Rapid Transit. Ini bukan bas biasa. Ia adalah sistem BRT terbesar di dunia dengan ratusan laluan yang merentasi hampir seluruh bandar Jakarta. Bas-bas ini bergerak di lorong khas yang dipisahkan daripada trafik biasa, menjadikannya lebih pantas dan lebih boleh dipercayai
tambangnya pula sangat murah, menjadikannya pilihan utama bagi berjuta-juta penduduk setiap hari. Kuala Lumpur juga mempunyai rangkaian bas Rapid KL yang meliputi banyak kawasan bandar dan pinggir bandar. Tetapi kerana kebanyakan bas berkongsi jalan yang sama dengan kenderaan lain, perjalanan kadang-kadang terjejas oleh kesesakan lalu lintas. Di Jakarta, konsep lorong khas bas membantu mengurangkan masalah ini dengan ketara. Sekarang mari kita lihat satu lagi aspek yang menarik. Sistem pembayaran. Beberapa tahun lalu, seorang rakan dari Indonesia datang melawat Kuala Lumpur. Dia sangat teruja untuk melihat bandar ini kerana selama ini dia selalu dengar bahawa KL adalah antara bandar paling moden di rantau ini. Kami menaiki beberapa jenis pengangkutan awam sepanjang hari. Tetapi pada satu ketika, dia bertanya sesuatu yang membuat saya terdiam. Kenapa ada banyak sistem pembayaran berbeza? Untuk pengangkutan awam ada satu kad, untuk lebuh raya ada sistem lain dan untuk perkhidmatan tertentu pula menggunakan aplikasi yang berbeza. Di Jakarta, semakin banyak perkhidmatan mula disatukan melalui satu ekosistem digital yang memudahkan pengguna. Ini bukan bermakna Malaysia ketinggalan. Banyak pembaharuan juga sedang dilakukan, tetapi Jakarta bergerak sangat cepat dalam menyatukan perkhidmatan digital bandar mereka. Sekarang kita bercakap pula tentang sambungan dari lapangan terbang ke pusat bandar. Jakarta mempunyai Airport Rail Link yang menghubungkan lapangan terbang Soekarno-Hatta dengan pusat bandar dalam masa kurang 1 jam. Kereta api ini selesa, moden dan menjadi pilihan ramai pelancong serta penduduk tempatan. Kuala Lumpur pula mempunyai KL EA Express yang terkenal dengan kelajuannya. Ia boleh membawa penumpang dari KL Central ke KLIA dalam masa sekitar 30 minit sahaja. Dari segi kelajuan, KLIA Express sebenarnya lebih pantas. Tetapi dari segi harga dan accessibility, ramai yang merasakan sistem di Jakarta lebih mesra kepada pengguna harian. Sekarang kita lihat pula kepada jalan raya dan lebuh raya bandar. Jakarta dalam beberapa tahun kebelakangan ini membina rangkaian lebuh raya bertingkat yang sangat luas untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Inner Ring Road dan Outer Ring Road mereka terus diperluaskan untuk menyokong pertumbuhan bandar yang sangat pesat. Kuala Lumpur juga mempunyai rangkaian lebuh raya yang sangat maju seperti MEX, DU, KE, AKLEH dan banyak lagi. Tetapi perbezaannya terletak pada kadar pembangunan yang berlaku dalam tempoh masa yang singkat di Jakarta. Tin bandar ini benar-benar melakukan transformasi besar dalam masa kurang daripada 1 dekad. Jadi persoalan penting muncul, bagaimana Jakarta boleh berubah begitu cepat? Jawapannya sebenarnya terletak pada satu faktor utama, keazaman politik dan pelaksanaan projek yang agresif. Sepanjang dekad yang lalu, Indonesia memberi tumpuan besar kepada pembangunan infrastruktur. Pelaburan besar dilakukan dalam pengangkutan, jalan raya, pelabuhan dan projek bandar. Matlamat mereka jelas. Jika sebuah bandar kehilangan berjam-jam setiap hari dalam kesesakan lalu lintas, ekonomi juga akan kehilangan produktiviti. Jadi mereka memilih untuk melabur secara besar-besaran bagi menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Jakarta juga mula melaksanakan konsep bandar pintar. Aplikasi bandar seperti Jaki membolehkan penduduk melaporkan masalah jalan raya, memohon perkhidmatan kerajaan dan mendapatkan maklumat bandar secara terus melalui telefon mereka. Ini membantu meningkatkan interaksi antara kerajaan bandar dan rakyat. Tetapi, walaupun semua ini kelihatan sangat mengagumkan, ada satu perkara penting yang perlu difahami. Cerita ini bukan tentang Jakarta menang dan Kuala Lumpur kalah. Sebenarnya kedua-dua bandar ini sedang berkembang dengan cara yang berbeza. Kuala Lumpur masih mempunyai banyak kelebihan. Bandarnya lebih tersusun, kos sara hidup masih kompetitif.
dan sistem pengangkutan awamnya terus berkembang dengan projek-projek masa depan seperti perluasan MRT dan peningkatan rangkaian rel bandar. Jakarta pula sedang bergerak sangat pantas kerana mereka perlu mengejar masa selepas bertahun-tahun menghadapi kesesakan lalu lintas yang teruk. Kedua-dua bandar ini sebenarnya boleh belajar antara satu sama lain. Jakarta menunjukkan bagaimana pelaburan agresif boleh mempercepatkan perubahan. Kuala Lumpur pula menunjukkan bagaimana perancangan bandar yang lebih tersusun boleh menghasilkan bandar yang lebih stabil dalam jangka panjang. Jadi apabila orang berkata Jakarta sudah mengatasi Kuala Lumpur, jawapannya tidak semudah itu. Realitinya jauh lebih kompleks. Jakarta memang membuat kemajuan yang luar biasa dalam masa yang singkat. Tetapi Kuala Lumpur masih kekal sebagai salah satu bandar paling maju dan paling selesa untuk didiami di rantau Asia Tenggara. Persaingan sihat antara kedua-dua bandar ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik kerana apabila bandar bersaing untuk menjadi lebih baik, rakyatlah yang akhirnya mendapat manfaat. Dan mungkin dalam beberapa tahun akan datang, kita akan melihat lebih banyak perubahan menarik di kedua-dua kota ini. Sekarang saya ingin dengar pendapat anda. Adakah anda rasa Jakarta benar-benar sudah mengatasi Kuala Lumpur dari segi infrastruktur? Atau adakah Kuala Lumpur masih mempunyai kelebihan yang tidak dapat ditandingi? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Saya benar-benar ingin membaca pandangan anda dan jika anda suka video seperti ini yang membincangkan perbandingan bandar, pembangunan infrastruktur dan masa depan Asia Tenggara, jangan lupa subscribe channel ini, like video ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Siapa tahu, mungkin dengan sokongan anda, kita boleh buktikan kepada kawan saya bahawa cerita seperti ini memang patut didengar oleh lebih ramai orang. Terima kasih kerana menonton.